Okey guys, kita tahu US Donald Trump dah kenakan cukai kepada Malaysia sebanyak 24%. In fact, kita ada negara yang ke-15 paling teruk yang kena cukai. Jadi saya nak komen sikit, apa implikasi kepada makcik-makcik, pakcik-pakcik, orang biasa kat Malaysia ni? Apa akan berlaku? Pertama, kita ingat, kita negara yang ekspor. Kita ekspor sebanyak 1.5 trilion ringgit. Ini bermakna kalau cukai tarif kita naik daripada 24%, tak ada orang nak beli barang ekspor Malaysia, kurang permintaan. US akan slow down import daripada Malaysia. Even China pun akan slow down import daripada Malaysia. Sebab apa? US tak nak import daripada China, dan kita import pada China sebagai bahagian orang cakap barang-barang intermediate. Ini bermakna kemungkinan ekspor kita akan jatuh merudum, ya, daripada saya tak tahu, mungkin 20%, mungkin 30%. Kilang-kilang yang ekspor, kilang semiconductor, kilang elektronik, kilang, in fact kilang-kilang kelapa sawit, kilang minyak, Petronas dan sebagainya, mungkin akan dapat kesan. Ini bermakna mungkin beribu-ribu orang mungkin akan dihentikan, allowance mungkin akan dikurangkan, part time akan dikurangkan. Kalau sekarang kita ada 500,000 orang tak ada kerja, mungkin akan naik, saya tak tahu, mungkin 700,000, mungkin 800,000 orang takkan ada kerjaan. Sekarang kadar pengangguran 3%. Silap bulan dia boleh naik jadi 5 atau 6%. Just mungkin boleh berlaku kegawatan. Itu pertama. Yang kedua, kita kena ingat, okay, inflasi kat Malaysia. Ringgit especially, ringgit guys. Ringgit sekarang 4.45. Okay, kalau ni berlaku, kurang permintaan terhadap barang-barang produk Malaysia, ringgit akan jatuh. Okay, mungkin jatuh 4.7, 4.8. Kalau ringgit jatuh, apa masalahnya? Inflasi. Korang nak beli minyak RON 97, RON 95, tak apa RON lagi, semua ni akan naik. Bahan petrol akan naik. Silap-silap bulan, beras kita akan naik. Inflasi kat Malaysia akan naik gila-gila. Okay? Jadi ini antara benda-benda panas yang akan berlaku dengan ceritalah pertumbuhan ekonomi kita. Kalau kerajaan tak cari trading partner yang baru untuk menggantikan US, ya. Jadi GDP kita yang biasanya 5%, 6% mungkin akan jatuh separuh kepada 3% atau 4%. Jadi kita akan rasa kesakitan ini. Dan saya paling risau adalah situasi politik Malaysia guys. Right, kita tahu kalau kita tengok dekat Twitter, dekat X sekarang, ramai dah orang protes. Inflasi dah naik, ramai orang protes kerajaan tidak membantu penjaja-penjaja dan sebagainya. Kalau ni berlaku, tarif naik, situasi politik kita akan jadi lagi panas guys. Dan benda ini akan menyebabkan public sentiment yang tidak berapa baik dekat Malaysia. But anyway, kita masih lagi optimistik, right? Walaupun saya rasa kadang-kadang kerajaan ini mengambil langkah-langkah yang lembut dengan Donald Trump. Kita masih lagi rasa Donald Trump akan bagi compromise kat kita. Come on lah, Donald Trump dah make up his mind. Saya tak rasa kita diplomatik macam mana tahap gaban pun dengan US. Dia orang akan bagi kompromis kepada kita. Saya rasa kita tak boleh bertindak solo. Sekarang kita tengok kerajaan bertindak solo. Sepatutnya kita bertindak as a whole di dalam ASEAN, right? Kita kena bawa Myanmar, Kemboja, Vietnam, bawa Indo, dan kita terus pressure mungkin Donald Trump, jadi ini antara benda-benda yang saya rasa akan mainkan peranan. Kalau ringgit pergi 4.8, inflasi naik daripada 2% kepada 4%, ekspor jatuh merudum daripada 1.5 trilion kepada 1 trilion, right? Kemungkinan kegawatan boleh berlaku kalau kita tak cari trading partner yang baru, ya. Trading partner ini penting gila. Dan of course lah, yang paling kesian adalah orang kampung yang mungkin tak faham apa yang berlaku. Inflasi akan naik, pertumbuhan ekonomi akan kurang, ya. Dan mungkin 500,000, 800,000 orang mungkin akan ada, akan ada yang tak ada pekerjaan, dan ini boleh menyebabkan situasi politik yang panas dekat Malaysia. But anyway guys, itu komen saya. Saya pun tak faham macam mana US boleh kenakan cukai kat Malaysia 24%, yang mana Donald Trump claim kita kenakan cukai kepada import US 47%. Aku tak perasan bila pula kita kenakan cukai kat barang US 47%. Right? Saya beli iPhone, contohnya iPhone 15, kita kena SST 10% je, custom duty 5%, right? Custom 5%, SST sales tax 10%. Maksudnya kita hanya kenakan cukai kepada barang import US 15%. Tak faham macam mana Donald Trump bagi kita bagi 47%, dan dia kenakan cukai kita separuh pada kita 24%. Ini memang tak adil. But anyway, that's a facts of politics guys. So kita kena ada rancangan yang lebih transparent. Kita tak boleh buat strategi pelbagai cabang rancangan kabur, nak kompromi, apa orang cakap, nak cakap terlampau optimistik sangat, yang
yang kita ni boleh bergantung pada domestic demand yang saya tak rasa ini benar berlaku. Saya takut rakyat semakin bimbang, kehilangan pekerjaan, dan saya harap kita akan ambil risiko jangka masa pendek, ya. Dan kita kena ikut langkah-langkah Korea Selatan dan juga Jepun, yang sekarang kita tahu mereka mengambil measures lebih tegas dan mereka memberi banyak bantuan kepada kilang-kilang otomotif, ya, advisory service, supaya impact daripada Donald Trump ni yang drastik ini kita boleh kurangkan. Anyway, itulah komen saya sebagai rakyat biasa. Kalau korang setuju, komen setuju. Kalau tak setuju, komen tak setuju. Okay guys, take care, selamat hari raya.